Assalamualaikum dan apa khabar guys, kembali lagi dengan KMG Studio Malaysia. Hari ni kita dekat Mines International Convention Center, okay, dekat Ceras untuk event ni guys, Lala Land, okay, from sneakers lah, okay. So event ni dia bukan event kereta semata-mata, dia ada banyak agak event dalam ni. Kita tengok sikit, tu, okay, kita ada e-sport, kita ada makan lah, kita ada sneakers lah, skate lah, main-main lah, and then ada cars lah, pickle lah, vehicle lah, dengan konsert lah, okay. Tapi aku datang memang untuk yang cars lah tu lah, sebab aku nak tengok RWB yang terbaru, okay. Tak tahulah korang sedar atau tak sedar, Malaysia dah ada RWB yang ke-15 guys, alright. So hari ni diorang display RWB tu, and aku nak tengok lah RWB tu. So jom kita masuk. First of all, korang kena beli tiket lah, okay. So tiket general admission ni pada aku mahal juga, okay. Untuk sehari RM50, okay. So untuk tiket sehari RM50 pada aku mahal lah sikit. Tapi tak apa, sebab event ni nampak macam besar. And kalau korang memang nak beli baju ke, sneakers ke, mungkin berbaloi, tak apa, kita tengok sekejap lagi. Diorang ada bagi diskaun ke, or harga tu ada promotion ke apa. Okay, nampak macam meriah. Actually ni first time aku datang ke Mines International Convention Center, sebab biasa event kereta dekat MyTech, dengan dekat mana tu. So ini first time lah aku datang ke MICC ni. Weh, panjang pula dia punya pusing. Okay, kalau korang tengok memang ramai guys. Nampak macam ramai. Yelah, hari ni Ahad kan, and also hari ni last day of event. Okay guys, sambung balik. Security tu nak check, okay, bag pula. So sambung balik. Okay, korang masuk je, korang akan nampak ni lah, ni main entrance dia. Okay, nampak macam meriah guys. Nampak orang dengan lampu-lampu tu. So aku lihat agak sana mesti area concert. So kita tengok sikit map. Okay, kita ada e-sport, kita ada sneakers lah, okay. And aku nampak Undefeated tu, okay, DPLS. Baru ni event IDE, okay. Ada kereta diecast DPLS tu, R34 dengan RWB. And aku rasa kereta pun dia akan display kat situ pun, RWB. And then tu dekat bahagian color tu. Okay, so jom kita check out. So ni dia jual baju guys. Dan menarik lah, okay. Aku masuk-masuk nampak menarik. Okay, saya kita akan pergi area sana, ataupun jom kita pergi dulu area sini. Sebab aku tengok hall ni macam besar kan. Okay, hall ni macam besar. So ni area e-sport, okay. Aku nampak Mobile Legend tu. Oh, ni lah sneakers lah. Okey, dah angkat ya. Night Air guys. Kalau kata putih, untuk aku lah cepat kotor guys. Okay, aku pakai Adidas ni pun dah nampak, dah kotor dah. So ini jual PC gaming. Style kan. Okay, ada dalam tu. So ni custom PC. Oh, ni dia bagi poster free kan. Ni Mobile Legend, Agent Ali. So dia ada jual komik Mobile Legend kan. Yang handsome bergaya sudah jemput kami untuk berada di sini. And then kita ada simulator
racing. Macam biasalah, event kereta je mesti akan ada simulator kereta, game e-racing. Pada zaman dahulu, kalau nak ikutkan, saya tak tahulah waktu tu dah boleh dikenali sebagai isukan. Sebab zaman kita, isukan tu macam tak wujud lagi. Betul-betul. Jadi kalau ada pun dulu, kalau dulu StarCraft lah kot, StarCraft, Warcraft, CS lah paling famous dulu apa, CS 1.6, Ponteng sekolah macam-macam. Zaman dulu lah. Jadi nak kata isukan tu waktu tu dah ada, saya tak tahulah zaman tu dah ada tu benda. Rasanya kita semua panggil game. Dia dah gamer pun kita tak sebut. Kita gamer. Oh, kita panggil apa dulu Kita kaki sisi kaki sisi lah dulu lah. Dulu tak, saya rasa terms gamers ni pun tak wujud lagi, isukan tak wujud lagi. Jadi nak dikongkan kalau dulu bermulanya orang kata dia pipik tu mungkin mula daripada main CS lah. Saya tak tahu lah, mungkin orang lain tu saya main CS, saya main Dota. Waktu tu di bangku sekolah kat belakang ni ada area makan-makan. Okay. Yelah, tak payahlah korang jauh-jauh nak berjalan masuk dalam mall Mines kan. Okay. Sebab convention center ni dia bangunan bersebelahan The Mine. So dia prepare makan-makan dalam ni senang lah. So ini area trading card. Okay. And then sini pun ada kalau kau nak main VR, nak main PS5. Tone.co guys. Ini member aku suka lah brand ni. And then ni brand apa ni? OPT. Ush, brand apa ni? Aku first time dengar ni. Aku tak follow sangat design, apa ni, brand-brand baju guys. Okay. So sini kita ada Grab. Sini kita ada X-Large. Kalau korang tahu Mini GT akan keluar. Bukan keluar, dah keluar dah pun semalam. X-Large LBWK, okay, Liberty Walk collab dengan X-Large dan juga Mini GT untuk keluar kereta R35 guys. Okay, kereta R35. So kalau korang tak sempat beli, rugilah guys. Sebab confirm sampai Malaysia harga akan naik. So diorang jual merchandise lah, baju. Dan kita ada G-Shock. No, I went somewhere. Okay, so yang ni brand apa ni? Oh, dia pakai airbrush guys. Kenapa dia pakai airbrush? Free airbrush stencil. Oh, menarik. Ni ada Casio. And then aku sebenarnya lebih interested dengan DPLS ni. So kalau korang pergi TAS KL itu, korang nampaklah kereta DPLS ni. Okay. WB DPLS. So ni Ino keluar time TAS KL. Okay, dia ada dua sebenarnya. Satu warna putih, satu lagi warna hitam. Dan untuk yang Indonesia punya IDE DPLS warna orange dengan hijau. Okay, hijau dia hijau askar ni. And dia colour orange. Lawa lah guys. Okay, so kalau korang dah beli TAS KL punya, bolehlah pair dengan IDE sekali. Alright, so kereta ni Ino time TAS KL memang sold out. Day 1 sold out guys. So jom kita tengok dalam. Tu dia guys. So TAS KL ni IDE punya lah. Okay, ada chance untuk chase. Alright, kalau korang lelaki boleh dapat chase.
Okay, ada jual merchandise, topi. Baju dia pun lawa guys. Cantik guys. Lawa guys baju ni. So dia punya baju range dalam 100 lebih lah guys. Okay, 100 lebih. So kalau kau ambil yang undefeated RWB di PLS tu, short sleeve lebih kurang 220, model kereta 150. Okay. So tapi kalau 150 ni tak tahulah, korang nasib baik boleh dapat chase ke tak kan. Kalau dapat chase memang untung lah. Sini pun ada kak. Banyak kan t-shirt diorang jual. Kita pusing lagi. So aku masih mencari mana ada RWB yang ke-15. Okay, dekat mana dia orang display. Sebab aku datang memang semata-mata untuk tengok RWB tu lah. Oh, ni ada jual stokin guys. Menarik ni, aku pun tak banyak stokin. Lawa guys baju. Wih, smart. Oh, 3D print sneakers guys. Boleh ni. Aku pun ada 3D printer. Mungkin boleh print sendiri. Okay. Yes, aku dah nampak dah guys. RWB. So that's it guys. RWB yang ke-15. The new baby dalam family RWB lah. Okay, so yang ni kira junior lah guys. Okay, junior RWB. So yang ke-15 and nama dia adalah RWB Halloween. Okay, sebab ialah siap bulan Oktober, so diberi nama RWB Halloween. And dia punya colour memang lawa guys. Okay, dia colour mid red. Okay, dia tak sama macam Yugata. RWB Yugata colour dia warna merah apa tu, terang tu kan. Okay, so yang ni dia mid. And dia model RWB Porsche 964 guys. Okay, model 964. So Akira Nakai pun dah balik dah. Tak selaku dia 2 hari je dekat Misha itu. Siap je kereta ni, Akira Nakai dah gerak balik lah. Okay, aku suka kat dia punya rim dia lawa guys. Dengan colour bronze apa ni,
berkilat kilat chrome lah. Chrome bronze tu, warna gangsa tu. Okay, lawa guys. So tengok tu, sini Akira Nakai. Ini mahal ni baju ni. Free peluh-peluh lagi. Okay, alright. So nice guys. So Malaysia kita dah ada 15 RWB dah. Okay, so bukan biasa-biasa lah owner Malaysia. Kita dah ada 15 RWB. Tak silap aku antara negara yang banyak jugalah pemilik RWB. So ni memang RWB yang fresh from oven guys. Memang baru je siap bulan lepas. So korang boleh nampak dia punya hasil detail dia, semua memang perfect guys. So, dia punya silikon gum dia tu, aku sukalah colour ni guys. Okay, colour ni lawa. Serius, colour ni lawa, mid-grade ni. So mungkin kita doakan Tarmac ke CM model ke, sebab before dia Tarmac dah keluar dah RWB Hanabi. CM model dah keluar RWB Yugata. Okay, so dah ada 2 RWB model Malaysia yang dikeluarkan oleh brand-brand diecast. So mungkin akan datang kita boleh expect RWB Halloween lah. Alright. Tapi aku lagi prefer kalau CM model yang buat, sebab CM model dia boleh buka bonnet belakang. So wing belakang tu, spoiler tu boleh tanggal, so boleh nampak enjin. So aku prefer kalau CM model yang keluar sama macam RWB Yugata tu. Kalau tak Tarmac dia tak boleh, dia tak buat openable part. So mana tahu mungkin Tarmac upcoming RWB dia nak buat openable parts. Okay, aku lagi prefer kalau diecast tu boleh openable parts. So dia orang pun ada jual merchandise juga. Okay, ada baju RWB. Nice guys. So kalau datang semalam mungkin boleh jumpa dengan Mr. Teo lah. Okay, the man behind RWB KL. Kalau korang nak buat RWB, ada duit, korang kena deal dengan Mr. Teo tu dululah, barulah boleh buat RWB. Alright, so ni dia orang partner dengan Motor Sport Playground, RCB. Okay, so nice guys, memang lawa lah. Alright, so kat sini pun dia ada jual juga merchandise. Tu nampak tu, Hanabi tu, aku tahu signature Akira Nakai tu. Ni ada PGM, ada stiker, ada figure Cold Cube tu, ada keychain ni. Lawa guys. Daripada Collector's Cube ni, RWB. Okay, tapi ni RWB, aku tahu siapa ni. Ni Mr. Teo. Ni Mr. Teo. Aku tengok warna rambut pun dah tahu dah Mr. Teo. Ni Akira Nakai dengan kursi leather dia tu. Lawa guys. Aku pun kami nak keluar juga 3D print RWB yang kecil ni lah, macam cat control ni. So kat sini pun ada Fuel Me juga guys. And then Impossible Perfect. Ini brand ni dah tak keluar ni guys. Ini brand dah tak wujud dah. Tak salah aku ni resin guys. Ini resin. Nombor lawa guys. Nombor 4. Nombor 4 guys. Aduh, aku dah terracun dah ni. Okay, yang ni pun ada kak. Tapi ni nombor 45. Okay, kita ada Fuel Me kak. Oh, ni ada Army Girl guys, warna putih. Army Girl pun antara Fuel Me yang susah kak nak jumpa. Okay, ada Loman Key. Okay, yang ni ada Vase Brigade. Ni Tarmac ni memang mahal lah. Ini memang susah nak cari. 4.5 guys. Ini semua RWB yang memang susah kau nak cari ni. Southern Cross 530 guys.
barang lama ni. Ada PGM kak. Ni pun PGM. Ni pun Tamek kak ni. Oh, Valkyrie guys. Oi, barang baik ni guys. Smart ni. 590 guys. Harga memang keras guys. Okay lah, adalah aku dapat memang betul-betul yang barang mahal lah. A180 pun dia dijual kat tu. Tu ada di PLS. Fuck it, kill my enemy, drop the beat. Fuck it,你说那时候现在不行，suck up my day, bitches are repeated, suck up my day， pocket so late， 下的字都是卡死的搞定。如果你还有个小兄弟，遇到老子就要你的命，就得下点位置留给你，怕口的把老子指着你舔了你，这圈子骗你忘记，全都是我的想要给你打无罪，让老子带到你在附近，一点一点把你手跟就打过去。我在这谁不会追来，我在原地自己归过，我跟我弟兄可配合，你看你个人就像是个废物，兄弟脚大大，谁都妄想能够暂时抱着火花，是不是傻？人家不想弄咱的耍，要比我只有挨打。我真不想找你，把你当初写的给你讲把你，只看到没有老子学的好的 money， 出的是求你妈的还要把你。现在这个游戏已经被我操控，天才类操作你肯定看不懂，不是一的人根本就耍不拢，偷偷砸到你身上的感觉痛，请不要在背后叽叽喳喳，不得下大，想过 happy， 闭上你的嘴巴，我不想听你的，觉得骂的这才是对的。现在除了下课吃饭睡觉都懒得，我的傻子你跑过去街头，看回各位是对胃口。Oh shit, fuck it, kill my enemy, drop the beat. Fuck it, 你说那些话信都不信。suck up my D, bitches are repeated, suck up my D, pocket so late, 一大的开箱 suck up me. Fuck it, kill my enemy, drop the beat. Fuck it, 你说那些话信都不信。suck up my D, bitches are repeated, suck up my D, pocket so late, 这个上一个别的高级。Yeah, this PSAK, remember me. Fuck that shit, man. We fuck it. Fuck it, kill my enemy, drop the beat. Fuck it,你说那时候现在不行。suck up my day, bitches are repeated, suck up my day, pocket so late, 下的字都是卡死的搞定。如果你还有个小兄弟，遇到老子就要你的命，就得下点位置留给你，怕口的把老子指着你舔了你，这圈子骗你忘记，全都是我的想要给你打无罪，让老子带到你在附近，一点一点把你手跟就打过去。我在这谁不会追来，我在原地自己归过，我跟我弟兄可配合，你看你个人就像是个废物，兄弟脚大大，谁都妄想能够暂时抱着火花，是不是傻？人家不想弄咱的耍，要比我只有挨打。城市荒我真不想找你，把你当初写的给你讲把你，只看到没有老子学的好的 money， 出的是求你妈的还要把你。现在这个游戏已经被我操控，天才类操作你肯定看不懂，不是一的人根本就耍不拢，偷偷砸到你身上的感觉痛，请不要在背后叽叽喳喳，不得下大，想过 happy， 闭上你的嘴巴，我不想听你的，觉得骂的这才是对的。现在除了下课吃饭睡觉都懒得，我的傻子你跑过去街头，看回各位是对胃口。Oh shit, fuck it, kill my enemy, drop the beat. Fuck it, 你说那些话信都不信。suck up my D, bitches are repeated, suck up my D, pocket so late, 一大的开箱 suck up me. Fuck it, kill my enemy, drop the beat. Fuck it, 你说那些话信都不信。suck up my D, bitches are repeated.
Okay guys, ni special guys. Okay, tadi aku kat luar kan, ni aku kat dalam. So aku dapat permission daripada Mr. Teo, owner RWB KL, untuk rakam kereta ni dekat-dekat. And aku dah tanya sedikit sebanyak latar belakang kereta ni. Okay, so aku tanya kenapa nama kereta ni diberi nama RWB Halloween. Okay, kan biasa kan nama selalu nama-nama Jepun apa kan, tapi kenapa RWB ni dinamakan Halloween? Okay, so kereta ni dia siap pada hari 30 hari bulan. So korang boleh tengok tu 30th of October. So nama ni bukan owner kereta yang bagi, Akira Nakai sendiri yang terfikir nama Halloween tu. Okay, dengan date tu. So bila diorang tanya dekat Akira Nakai, Akira-san, don't forget to name the car. So Akira Nakai cakap, yes, I have a name. And dia bagilah RWB Halloween sebabkan date tu. So aku rasa memang something yang akan diingat lah sampai bila-bila. Okay, because of the date. Okay, basically itu adalah tarikh lahir untuk RWB Halloween ni. So aku rasa memang kena lah dengan nama dia guys. Okay, Halloween kan spooky, horror semua. And colour ni pun dia colour mid red. So dia nampak seakan-akan darah guys. Okay, darah. So memang kena lah dengan nama tu. So korang tengok tu dekat wing pun ada signature Akira Nakai. Okay, dekat canvas poster ni pun. Okay, so macam aku cakap, aku datang event ni semata-mata untuk tengok RWB ni lah guys. Okay, so RM50 tiket, aku rasa worth it sebab aku dapat tengok latest RWB. And tadi Mr. Teo bagi tahu kat aku, next year 2026 kita akan ada 4 lagi RWB yang baru guys. So tahun depan saja ada 4 RWB guys. Crazy man. Okay, so Malaysia akan ada 19 RWB in total tahun depan bila dah siap yang 4 yang baru tu. So Halloween ni takkan stay sebagai junior, takkan stay sebagai bongsu lama lah guys. Alright, so dia akan jadi bongsu sekejap je sebab tahun depan dia dah ada adik-adik yang baru. So tapi aku cakap memang terus terang memang clean guys. Okay, memang clean gila lah kereta ni. So korang boleh tengok tu dia punya, oi, nice guys. So aku tak tahu kenapa dekat Instagram selalu ada haters Akira Nakai yang dia potong Porsche lah apalah. For me, korang tengok memang dia punya build memang clean guys. So korang janganlah tengok yang dia potong-potong tu je. Korang kena tengok after bila dah siap. And kereta ni bukan untuk display saja guys, memang boleh pakai race kat track guys. Okay, so kita tengok sikit kat dalam. Dia pakai seat fully bucket. Okay, Recaro tu. Dengan dia kat tengah tu dia gaya-gaya retro sikit. Okay, racing back Recaro. So kita tengok dalam. Oi, lawa guys. Handbrake carbon fiber tu. Okay, so memang nice guys. Korang tengok sikit dia punya engine dalam tu. Okay, cuma yang ni, okay, kalau wing dah beza dengan RWB Hanabi. Wing dia bukan carbon fiber, okay, tapi dia punya tepi ni, okay, carbon fiber. So ni adalah 964. So lampu dia straight macam tu. Okay, tapi aku rasa memang lawa lah colour ni guys. Okay, aku memang suka colour matte. So kereta aku pun aku wrapping dengan colour gun metal before this. So aku memang suka colour matte. Tapi kalau dia letak sebelah-sebelah dengan Yugata, aku rasa memang cantik guys. Memang smart gila sebab Yugata warna merah, Halloween pun warna merah. So nice. Kita tengoklah next year RWB apa pula yang nak siap. Okay, alright, so Так дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без денег. Заливаю лин, поцелуй на шее. Капитан Блак, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ на горях. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова
Okay guys, so bahagian atas kita ada People's Market. So kat sini ada small brand owner, peniaga-peniaga lah untuk diorang jual. So banyaknya akan jual baju-baju, okay. And ada retro stuff sikit sini, style guys, okay. So memang event ni memang banyak untuk fashion, okay. So kalau korang memang kaki fashion, dan aku rasa event ni memang sesuai untuk korang, okay. And ada juga sneakers juga guys, okay. Aku rasa banyak baju dan sneakers lah. So sneakers tu, okay. Ni pun ada jual sneakers juga. Banyak Nike, Air semua tu. And sebabkan hari ni last day event, so sekarang dah pukul 5. Aku tengok banyak lah seller-seller kat sini yang bagi diskaun tak. Okay, ada macam lucky hour semua tu. Tu dia RWB Halloween yang ke-15. So macam aku memang datang event ni untuk tengok RWB Halloween lah, okay. Sebab tu aku cakap untuk RM50 pada aku, tiket tu mahal lah untuk aku, okay. Tapi kalau korang yang nak datang memang sebab nak beli sneakers ke, nak beli baju ke apa, I think worth it lah RM50 tu, untuk korang selam-selam sikit kan, barang-barang yang korang cari. So it's up to you guys, okay. So biasalah standard memang selalu pun kalau weekend ni event, tiket memang mahal lah kalau weekend. Sebabnya nak bayar sewa hall ni pun mungkin bukan murah. Sebab hari, tak salah aku, hari event ni 3 hari, tak salah aku, hari Jumaat, member aku beritahu tiket early bird ke atau tiket hari Jumaat tu RM30 je. So tapi besar jugalah guys, hall ni boleh tahan besar tak. So mungkin next time tas KL ke apa ke kan, kalau diorang buat kat sini pun menarik juga. Sebab dia ada 2 level, bawah pun luas, atas pun luas. Itu pada pendapat aku lah, berbanding kalau buat kat MyTech tu. Asyik MyTech je beri kan, mungkin kalau diorang buat kat Minds ni mungkin menarik sikit. So sini ada barang-barang menarik kat ni. Dia ada Hot Wheel. Oi, banyak Hot Wheel, best ni. Style guys. Okay, sini pun ada Hot Wheel. Alright. Oh, ni dia buat kitchen guys. Dia buat kitchen. So sini ada stiker dengan poster, kitchen. Okay, sini ada baju. So pada aku besar lah guys, okay. A good place untuk event creator, event diecast, aku rasa sesuai juga. Oh, sini ramai kat orang. Oh, ada VIP lounge. Kalau korang tiket VIP boleh lah lepak sini. Okay, so tu je. Banyak baju lah, okay. Tapi aku ni jenis tak pandai apa fashion, so aku tak shopping baju sangat lah. Hei, Ramli Sarip. Wow. Apa sih kamu? Cuma So kita ada gaming, e-sport,
Kita ada bahagian fashion, okay. Dan ujung tu bahagian kereta. Atas ni pun bahagian market, seller-seller. Ni body sneakers kan ni guys. Ini kalau korang cari sneakers lama ni, mungkin boleh dapat harga murah. Aku tak tahu. Kata tu ada 1,800 ada, 1,000 ada, 700 ada. So ni pun ada jual kat. Tu ada 200 ada, 300 ada, 100 pun ada. Tapi itulah, hari ni last day event. Besarnya ni paper bag. Macam paper bag dia. Paper bag dia lagi mahal daripada harga casing ni. Mutu case ni, local punya brand untuk casing telefon. Tapi korang akan nampak pelbagai punya fashion ya, masing-masing. Okay, ada yang pakai retro, ada yang pakai car culture punya baju, oversize punya baju, pelbagai fashion guys. Menarik lah. Aku rasa so far event-event kat Malaysia ni antara event yang unik juga. So aku dah pernah pergi event dekat Singapura, event kat Indonesia. Aku rasa event-event Malaysia yang paling sempoi lah guys. Okay? Event Malaysia sentiasa yang paling sempoi. So kat ruang tengah ni, macam tadi dekat ni ada konsert. Okay, so ada live band. Diorang tengah prepare untuk next group, iaitu empty page ni. Okay. Orang pun dah start kumpul dah. Aku rasa band ni band yang famous juga kot. Tu yang ramai kumpul. Tadi macam tak ramai kan, ni cara dah ramai. Alright. So that's it guys, video, just a short video. Santai-santai, event santai. Memang aku datang sini untuk tengok RWB Halloween tu je. Okay. Nothing much. Alright, so jangan lupa untuk subscribe channel aku. Okay, and then follow Instagram dan juga aku punya TikTok. Okay, and then enjoy lah aku punya video guys. Alright, bye.